Kuih apa yang kita ada dalam kuih loyang Apa apa tu? Kuih loyang yang macam dia ada bentuk bunga tu, lepas tu kita celup dia macam tu Orang angkat. kata hari raya ni macam-macam kita akan makan banyak benda kan. Macam Aizat sendiri, adakah Aizat masih lagi mengawal pemakanan ataupun hari raya ni lah waktunya nak orang kata cheat day, kita makan je apa saja? Saya memang makan je, tak kisah raya ke tak raya, memang hidup saya makan je. Saya memang makan langgar semua. Tapi kalau kata puak makan, boleh kata puak makan jugalah. Macam mana cara you mengekalkan bentuk badan? Orang kata mana maintain kurus kecil, adakah dengan buat senaman ataupun makan tapi masih lagi dalam keadaan yang terkawal? Tak tahulah, saya rasa mungkin saya punya metabolism tinggi kot. So saya bukan seorang yang cepat naik badan. Tapi tak tahu, saya nak dikatakan banyak makan juga, tapi badan saya kekal macam ni. Kadang-kadang stres juga. Kita cuba juga nak naikkan badan, tapi tak tahu cara dia macam mana. Antara kuih raya favourite? Kuih raya tart nanas, Elmer London dengan bahulu. Dan benda tu akan beli ke buat sendiri? Beli. Memang family tak ada buat kuih raya? Dulu dia buat, tapi macam sekarang kan kita dah, bila semua dah besar-besar ni, dah tak ada orang yang nak tolong mak saya buat. Semua dah busy kan, so kita beli je lah, senang. Jadi antara kuih yang orang kata kalau buat tu lah, yang pernah buat kuih raya. Yang pernah buat. Kuih apa yang kita ada dalam kuih loyang Kuih apa tu? Kuih loyang yang macam dia ada bentuk bunga tu, lepas tu kita celup dia macam tu angkat. Kuih goyang. Goyang. Kuih goyang. Kuih ros. Kuih ros, yes, dulu masa kecil selalu buat dengan arwah nenek Okey. Jadi memang dulu arwah nenek yang akan buat kuih. Betul, arwah nenek dengan mak semua kita akan berkumpul, kita akan buat kuih tu. Jadi selain kuih ros atau kuih loyang, mungkin ada kuih lain tak? Kuih Elmer London dengan kuih ni cornflake madu. Benda-benda macam tu je lah. Apa you sendiri lah, kuih-kuih tradisional ni kadang-kadang orang dah lupa kan. Orang akan ingat kuih-kuih moden macam kuih cornflake, kuih-kuih yang rare, yang coklat-coklat ni semua kan. Pendapat you macam mana nak mengekalkan tradisi kuih lama ni supaya generasi sekarang masih lagi kenal kuih-kuih orang lama? Apa yang saya kata, mungkin kita yang sekarang ni, peniaga-peniaga yang menjual makanan-makanan kerepek-kerepek lama ni, push balik makanan-makanan lama, banyakkan dekat booth-booth kan. Selalu kalau orang jual kuih kan, orang akan letakkan booth-booth raya apa semua kan. Banyakkan balik kuih-kuih raya yang lama ni. Macam sekarang kita boleh nampak macam rempeyek, kerepek-kerepek pisang kan, kerepek pisang yang pedas tu. So sekarang orang dah mula acknowledge pasal benda tu juga. So taklah terlalu modern sangat. So daripada situ, itu adalah salah satu cara yang boleh mengekalkan kuih-kuih lama. Bekas cabin crew Ya, betul. Okey, mungkin boleh kongsikan tak pengalaman sepanjang bertugas di cabin crew? Mungkin pernah tak dapat balik beraya ataupun ketika bertugas waktu hari raya, mungkin apa yang dimakan ketika itu? Okey. Saya sempat juga berpuasa dan beraya di atas flight lah kan, semasa sebagai cabin crew dulu. So momen yang paling best adalah bila waktu berbuka. Waktu berbuka kita akan berkongsi makan dengan kru-kru yang lain. Kita akan plan lah, okay, hari ni kita nak buka apa, kita bawa siap-siap kan. And saya juga pernah beraya di atas, tapi bukan raya pertama lah, sempat beraya dengan family and then continue fly. So masa tu pun juga kita akan pakai macam ada elemen-elemen raya, kita akan buat ketupat, kita akan hias kapal dengan elemen-elemen raya, lepas tu kita bawa lemang, bawa ketupat, so best lah. Oh, memang bawa lemang ketupat untuk flight? Yes, betul. Jadi dalam flight tu nanti akan makan dengan makan dengan kru je lah, tak makan dengan passenger. Kalau share dengan passenger, banyak nak kena bawa open house jadi dia. Okay, jadi perasaan ataupun momen ketika itu, apa yang you rasa? Rasa seronok sebab selalu kita beraya dekat bawah kan, tapi this time kita beraya dekat atas awan dengan kawan-kawan lain sambil bekerja. So tak rasa bekerja lah, kita rasa macam kita tengah open house sambil bekerja.